Nampak yang besar dapat ni. Ni Ni. paling besar. Okey, kita pergi Putrajaya. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita sekarang ada di Putrajaya. Kita nak exercise run. Tengok udah ada orang yang duluan pun lari tu. Mak Saleh. Tu. Ah, Jalan kaki. itu jalan kaki ada letih dah berlari. Tak apa ni sejauh ni memang ramai macam sini. Sunyi. Sebab hari Ahad office ada. First time hari Ahad pagi kita pergi kat sini. First time. Kata je orang sini, tapi nak pergi hari Ahad pagi pun tak pernahnya. Selalunya perginya ada siang, ada event apa-apa siang. Kalau event dekat Putrajaya ni pergi je lah. Ini dataran pahlawan negara. Mak pernah kita ke situ ya? Itu ada kereta kebal. Tu ni. Ada juga kereta tu, ada orang kerja juga kot. Okay, kita nanti stop dekat Dataran Putra. Kita tengok masih ada ke tak parking. Orang tu pada parking depan sana eh. Situ parking situ tu. Oh tu naik basikal. Bawa basikal dia. Dia memang special bawa basikal lah. Tapi family lah, budak-budak tu. Parking kat situ. Tak ada yang lipat-lipat tu, biasa je. Memang kalau dah kayak gini tu perlu juga ya satu basikal yang dicari lah. Sebab apa dah itu dah Sabtu Ahad lah. Itu aja lah cara kita lah. Healing. Isi tu cas. Namanya juga dekat sebelah sana kan. Ada jenis-jenis yang macam dalam video tu dia tampal duit kat mana dengan selotip, lepas tu suruh cari. Orang tu cakap pergi-pergi dah tak ada pun, tipu. Saja dia letak, lepas tu ambil video, lepas tu dia ambil balik. Dia ambil balik. Saja je. Kan ramai kan orang kan? Ramai orang jogging. Penuh kereta. Itulah memang. Tengok Dah pusing panas dia. lah. Dah panas. Orang soal pagi sebenarnya. Kita ni tadi lambat. Dah penuh. Dah penuh sangat. Tu orang dah banyak ke? Tu orang dah berlari. Dah berlari. Orang ni pusing-pusing sini aja pun dah berapa ni? Parking ni penuh. Dah penuh sangat. Tak kat kasut. Penuh. Sampai ke sana-sana pun dah penuh. Macam ni lah. Parking pun dah penuh. Parking belah sini je. Tapi nanti kena marah tu. Yelah kalau papa dia tunggu tak apa, boleh je. Sekejap dulu, Papa. Pergilah ke sana-sana lagi lah, Pak. Jangan sini. Dia orang lari sini ni, tepi ni. Cik pergi sini. Sana dulu. Sekejap. Hantar. Takkan bawa tunggu. Mama belum pakai ini, belum pakai kasut ni. Okay dah. Parking dah soal pagi, dah penuh dah. Ni dia orang lah dia naik basikal tu. Sampai ke sana, Pak. Penuhnya. Penuh je. Dah ramai dah. Tunggu sini orang musim-musim parking ni je dah tunggu. Kalau tak, Kejap mana dah parking penuh dah. Tu keluar. Tu ambil lah. Keluar, ambil lah. Alhamdulillah dapat kita satu parking. Itu Dia lah pakai makan ni dah pakai lah dulu. dulu sini nanti. Kejap. Astaga dia. Okay. Kita pun dah sampai. Dah dapat parking.
Sekejap lagi kita nak berlari. Dah penuh orang. Okay, kita tutup dulu video kita ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Dah ramai ya. Baik dah. Okay.